Saya live malam ni je lah, slow steady sebab saya ada benda nak update tuan-tuan tentang Iran dan juga Amerika Syarikat. Hari ini adalah isu Selat Hormuz kembali kepada titik perang dengan serangan yang Amerika. Sekejap saya start. Saya tunggu sekejap. Sekejap saya start cepat je. Brief dia 15 minit, tuan-tuan pick up dengan cepat. Hari kita ada 2,000 orang lebih dah sehari yang lalu. Tapi rundingan teknikal dikatakan diteruskan di Switzerland oleh pasukan teknikal. Saya fikir dah tak berfungsi dah kerana selama 26 hari ini rundingan dijalankan daripada 17 hari bulan Jun yang lalu ketika ceasefire ditandatangani. Kelihatannya kedua-dua pihak telah pun menemui dialog, iaitu titik tepu untuk menyelesaikan masalah. Satu adalah membenarkan pasukan pelawat daripada pasukan penyiasat daripada agensi atom antarabangsa di bawah PBB masuk dan melihat semua akses loji uranium ataupun reaktor nuklear Iran. Iran tak bersetuju. Dan kemudian ada titik beku je kerana Amerika juga tak dapat menyelesaikan masalah itu, mengundurkan semua tentera Israel daripada Lebanon yang menjadi kunci kepada perjanjian ini. Dan kemudian dia menjadi lebih buruk kerana kedua-dua pihak tak dapat mencapai mengenai status Selat Hormuz. Amerika mahukan Selat Hormuz dibuka tanpa syarat, tapi Iran mengatakan bahawa mereka menguasai sepenuhnya perairan di Selat Hormuz. Dan setiap kapal yang nak keluar masuk hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Iran. Jadi oleh kerana semua 4 perkara utama daripada 14 syarat dalam perjanjian ini menjadi begitu rumit dan tak mungkin terlerai kan. Jadi kita jangka bahawa potensi sekiranya tiada negara-negara penting memainkan peranan selain daripada sekarang Oman dan juga Pakistan yang memainkan peranan dan tak dapat menyelesaikan masalah ini berikutan. EU pun tak ada banyak peranan dalam krisis di Selat Hormuz. Kemungkinan malam ni akan lebih banyak kita lihat kerana semalam Amerika melancarkan 140 lagi pengeboman di kawasan-kawasan strategik yang berkaitan dengan ketenteraan Iran di bahagian semua pesisir pantai, yang membabitkan serangan semalam di Chabahar yang tak pernah diserang sebelum ni. Bandar Abbas kali ketiga diserang, Sirik kali ketiga diserang. Kemudian Eder baru je semalam menjadi tapak mula diserang. Jas dan juga As-Saluyeh adalah kawasan baru yang diserang semalam. Manakala Iran meluaskan kembali serangan dia, kalau dulu sebelum ni dia hanya menyerang Fleet 5, satu tempat lapangan terbang tentera Amerika di Bahrain dan Kuwait. Tapi dilebarkan serangan sekarang sampai ke Qatar, sampai ke Oman dan juga Jordan. Dan kemungkinan besar serangan-serangan yang Iran sebut sebagai, Iran sebut dan juga Israel, ini ada, kalau tuan-tuan follow detail, tuan-tuan akan nampak bagaimana Israel sedang menyemarakkan naratif ni bahawa Iran sedang melancarkan pasukan penerbangan kamikaze. Seperti ada informasi yang Iran Israel cipta kepada Amerika, dan Trump pura-pura percaya walaupun CIA Amerika mengatakan maklumat tersebut tidak lengkap, bahawa Iran akan menerbangkan jet-jet pejuang sisa yang dia ada, tetapi dengan menggunakan konsep kamikaze Jepun, iaitu berani mati ataupun jihad. Yang mana Israel katakan ini adalah maklumat baru yang mereka peroleh dan satu ancaman besar kepada semua kawasan logistik dan juga semua kapal-kapal perang Amerika apabila jet kamikaze ini dilancarkan. Dan Trump mengatakan dia menerima maklumat daripada Iran dan dia nak ada maklumat daripada Israel dan dia nak lancarkan serangan. Tapi CIA membetulkan bahawa maklumat tersebut tidak tepat dan tidak sepenuhnya tepat. Jadi penyusunan naratif perang untuk menghalalkan perang ini dicipta di bahagian-bahagian yang begitu banyak. Dan saya cadangkan tuan-tuan tengok balik semua video yang sedang dikeluarkan dengan banyak daripada ucapan Profesor Dr. Jeffrey Sachs, seorang anti-Amerika walaupun dia rakyat Amerika, dengan penyelesaian dan juga banyak huraian dia tentang geopolitik walaupun dia seorang ahli ekonomi. Kemudian tuan-tuan ikut juga John Kareku, bekas ejen CIA yang juga mendedahkan bagaimana Israel sedang mempengaruhi office atau pejabat Donald Trump di White House untuk membolehkan juga perang ni berjalan. Di mana ini adalah destinasi yang ke-6 yang Israel atur daripada tahun 1980-an untuk memusnahkan semua kuasa-kuasa yang dianggap sebagai yang mengancam Israel, iaitu perang di Syria, perang di Libya, menjatuhkan Arab Spring di Mesir, melemahkan kedudukan Sudan, kemudian sekarang melumpuhkan Iran, dan sekarang dalam destinasi untuk melepaskan Iran dari Iraq dan kemudian Iran. Jika tuan-tuan tengok video tu, pandangan-pandangan dan juga pemerhatian tuan-tuan terhadap beberapa analisis akan menjadi lebih baik, kerana ini dipanggil sebagai internal analysis ataupun analisis dalaman di Amerika oleh pakar yang banyak akses. Dan siapa tak kenal Dr. Jeffrey Sachs yang menghabiskan hampir 20 tahun berpusing di seluruh dunia, mempengaruhi pemimpin dunia, pemikir dunia, aktivis masyarakat awam dunia, ahli akademik dunia, untuk faham bahawa
semua perang ni adalah benda yang telah pun disusun oleh saya sejak tahun 80-an. Jadi saya update tuan-tuan bahawa kita dah capai pukul 9. Berarti dengan kenaikan harga minyak hari ni 76.02 dolar USD per barrel. Berarti saya jelaskan kepada tuan-tuan, kemungkinan besar besok kita akan melihat lonjakan harga minyak, tapi dia bergantung pada kitaran malam ni. Kerana berarti sekarang kita pukul 9 malam, mereka sedang pukul 4 petang. Dan sekiranya tengah malam ni dah menjelang subuh waktu di sana dan kita awal pagi bawa ke tengah hari, berlaku lagi serangan besar-besaran yang diatur oleh Amerika untuk menjadi siri serangan yang keempat. Tuan-tuan kena ingat dalam tempoh ceasefire yang masuk 26 hari ni dah ada 3 serangan berbalas pihak oleh kedua-dua pihak. Amerika mengebom lebih 200 lokasi Iran yang semuanya lokasi yang ada kepentingan militer, tapi Iran mengatakan 14 rakyat dia mati. Manakala Iran membalas dengan menyerang hampir 80 serangan pada hari pertama, 85 serangan pada hari pertama, tapi serangan hari kedua dan semalam tidak dinyatakan berapa jumlah destinasi roket yang mereka tembak. Jadi dengan keadaan sekarang, orang dah pergi balik kepada full scale war atau perang jangka penuh seperti mana yang kita lihat pada 28 hari bulan Mac hingga 16 hari bulan Jun, 107 hari sebelum ceasefire ditandatangani oleh kedua-dua pihak dengan kerjasama yang diatur oleh Pakistan. Ada kemungkinan dalam tempoh terdekat full scale war ataupun perang skala penuh ini akan kembali dan menjadikan Selat Hormuz akan ditutup dan Iran akan mengaktifkan kembali semua periuk api dan semua drone bawah laut bagi membolehkan mana-mana kapal yang melintas Selat Hormuz akan ditembak. Ini menjadikan bekalan minyak dan juga bekalan baja sekali lagi akan menjejaskan dunia dan melambungkan harga baja dan harga minyak. Dan ini akan menjadikan dunia akan berada apa yang dipanggil sebagai triple conflict. Konflik berganda 3 kali. Satu adalah krisis ekonomi disebabkan kenaikan harga minyak, krisis disebabkan kekurangan bekalan baja. Yang ketiga diburukkan lagi dengan ancaman super El Nino ataupun El Nino Godzilla yang telah menunjukkan tanda-tanda sangat luar biasa, termasuk banjir di Melaka semalam, sebahagian kawasan mengalami panas. Manakala di Eropah, suhu panas telah melintang daripada 40.1 darjah Celsius yang menjadikan kawasan hutan besar terbakar di Sepanyol menyebabkan 12 kematian. Garis panas ini melintas sampai ke Perancis, sampailah ke Portugal yang menyebabkan 1,000 orang mati di Portugal kira-kira 1 minggu yang lalu, dan United Kingdom sedang dilanda cuaca panas 37 darjah Celsius. Jadi dengan peningkatan suhu panas di Eropah dan ketidaktentuan cuaca yang kita alami, begitu juga dunia sedang melihat kitaran cuaca panas ni merentas sampai ke bahagian benua Asia Selatan untuk melihat impak yang akan dialami oleh India, dan sampai ke bahagian Indochina untuk melihat impak yang sedang akan dialami oleh Indochina, terutama Vietnam dan juga Kemboja, 2 buah negara yang juga menjadi pembekal makanan yang sangat penting. Terutama Malaysia, kita mengimport 40% keperluan beras kita adalah daripada Thailand, daripada Vietnam dan daripada India. Sekiranya garis rantaian makanan ini terjejas, berarti dia memburukkan lagi setelah garis makanan dalam rantaian Eropah juga turut terjejas. Satu adalah kerana Rusia sedang mengalami sekatan, manakala Ukraine yang menjadi sebahagian daripada periuk nasi Eropah dan periuk nasi bagi pembekalan gandum dan juga jagung dunia juga terjejas. Jadi semua ni laporan kita akan update kerana dia bukanlah satu kali block and barrel laporan. Kerana perang ini sangat dinamik dan geopolitik sangatlah anjal, binary, kerana dia berubah dan berubah dan berubah. Tapi untuk masa sekarang kita boleh jangkakan bahawa full scale war kemungkinan akan kembali dalam tempoh yang terdekat. Bergantung kepada keadaan yang ada. Cuma serangan yang dilaksanakan oleh Amerika semalam adalah sebaik saja selesai dan Iran enggan patuh. Baik, serangan berlaku semalam kerana satu pertemuan telah diarahkan oleh Amerika untuk Oman menjadi orang tengah. Berjumpa dengan Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran di Oman, di Maskat, Oman, dan kemudian gagal mencapai penyelesaian di mana Iran menolak sebarang bentuk arahan daripada Amerika untuk dia membuka Selat Hormuz secara penuh tanpa gangguan. Berarti apabila Iran menyatakan pandangan tegas dia tak akan menerima cadangan yang dikemukakan oleh Amerika kepada penjaga bersama selat tersebut, itu Oman, kerana Selat Hormuz ni adalah antara Oman dan Iran 33 km ni. Berarti tiada jalan keluar dan Amerika melancarkan serangan besar semalam, di mana selain daripada bandar-bandar yang sedia diserang seperti Bandar Abbas, Cash Island, Hormuz, Bushehr, Sirik dan juga Kak Island serta Abu Musa Island, mereka meluaskan serangan ke Chabaha, ke Bandar Edir dan kemudian Jas dan juga Asakile ataupun dipanggil As-Salayh. Jadi kalau tuan-tuan tengok daripada siri serangan yang Amerika lancarkan, berarti mereka telah memasuki fasa yang lebih besar. Sambil itu perang psikologi sedang dilancarkan dengan mengatakan bahawa Iran menyediakan pasokan pejuang jet berani mati kamikaze ala Perang Dunia Kedua yang dibawa oleh Jepun,
Kerana Iran tidak memiliki jet-jet teknologi moden yang boleh bertempur sebagai jet pejuang, tapi jet-jet yang sedia ada masih lagi boleh ditukar kepada jet pejuang berani mati untuk menyerang semua kapal-kapal Amerika ataupun kawasan-kawasan yang Amerika mempunyai kepentingan ketenteraan di Asia Barat. Naratif yang diatur oleh Israel adalah sebahagian daripada cara membakar kerana mereka mahu. Kerana lebih awal lagi, Menteri Pertahanan Israel, nama dia Israel Katz, mengatakan mereka sedia bersama dengan Amerika untuk melancarkan serangan besar-besaran bagi memusnahkan Iran. Dan hari ini, Ketua Speaker Parlimen Iran yang dianggap paling berkuasa dalam mentadbir perang ni, iaitu Muhammad Bakir Kalibaf, mengatakan Iran bersedia untuk memasuki perang besar dan tidak akan merasa takut sekiranya perang ini kembali pada full scale war. Jadi dengan perang psikologi yang besar diperkatakan oleh kedua-dua pihak, dunia berada dalam keadaan menanti besok kerana Isnin adalah hari perdagangan. Kita akan melihat kembali kedudukan bursa di seluruh dunia, sama ada bursa yang berasaskan teknologi berpindah kepada bursa yang berasaskan pada simpanan kadar faedah, iaitu sekiranya merosotnya indeks di Nikkei Jepun dan indeks di Taiwan dan indeks di Amerika dan indeks industri di Malaysia, dan semua indeks berpindah dan meningkatnya indeks Hang Seng di Hong Kong. Kerana Hang Seng adalah indeks berasaskan simpanan berasaskan kadar faedah, manakala indeks-indeks lain adalah pelaburan berasaskan pada keuntungan industri. Jadi kalau besok indeks berasaskan industri merudum dan indeks berasaskan simpanan kadar faedah meningkat, berarti dunia terkesan dengan sekali lagi menganggap bahawa dengan perang ni harga minyak akan menjadi mahal. Kuasa-kuasa industri tidak akan mengeluarkan bahan industri yang banyak kerana harga akan melambung tinggi dengan kadar guna bahan bakar yang mahal menjadikan barangan industri juga mahal. Berarti kita akan masuk ke dalam fokus yang lain pula untuk melihat apa yang akan berlaku ketika kalau perang ini beralih daripada keyakinan masyarakat awam, masyarakat industri sebelum ni bahawa ceasefire 60 hari di antara Amerika dan Iran boleh membawa pada satu perjanjian atau diperpanjangkan lagi kalau mereka tidak dapat menemukan jalan keluar bagi mencari titik penyelesaian ke atas apa yang dipanggil sebagai deadlock ataupun titik ketidaksetujuan yang menyemai titik mati. Iaitu pertama adalah satu, Iran tak akan membenarkan logi nuklear dia diakses selagi Amerika tidak berundur penuh, Amerika tidak menekan Israel untuk berundur penuh daripada Lebanon. Dan Amerika menarik kembali sekatan yang dikenakan ke atas minyak Iran berkuat kuasa pada 4 hari lepas. Dan Iran membalasnya dengan mengatakan bahawa kapal mana-mana kapal yang lalu di Selat Hormuz tetapi tanpa kebenaran daripada pengendali Iran menggunakan laluan yang dikendalikan oleh Amerika akan diserang oleh drone. Jadi kerana 5 kapal semalam diserang oleh drone, maka itu Amerika melancarkan serangan balas. Jadi keadaan yang ada sekarang ni akan menjadikan kita melalui tahun 2026 yang lebih rumit. Yang lebih rumit berikutan, satu adalah kerana krisis minyak di Selat Hormuz nampak seperti akan kembali kepada titik 107 hari perang berlaku ketika 28 hari bulan Mac 2026 sampailah 16 hari bulan Jun 2026 sebelum ceasefire ditandatangani pada 17 hari bulan Jun. Dan selepas tu ceasefire ni menemui titik tepu di mana pasukan teknikal yang berunding di Switzerland tak dapat meleraikan dan mencari jalan pertemuan bagaimana daripada 60 hari MOU. MOU ni dia bukan perjanjian, dipanggil memorandum persefahaman je. Ceasefire dengan memorandum sepahaman. Jadi nak mencari jalan perjanjian kekal. Perjanjian kekal tak akan boleh ditemui kerana jurang pandangan kedua-dua pihak ataupun jurang perteragahan dan perselisihan kedua-dua pihak dalam konteks ini Iran dan Amerika adalah terlalu jauh. Jadi sebab itulah bagi mereka yang selalu tengok video-video pendek kan, ada kata minyak turun sekarang. Sebab dulu kita kata minyak tak turun sampai hujung tahun. Nanti minyak naik. Saya bukan nak menyumpah suruh minyak naik. Tapi inilah kita kena faham apabila kita melihat apa yang kita panggil dalam budaya mengambil pengetahuan hanya tujuan untuk troll dan mengambil pengetahuan hanya tujuan untuk bersifat sepele. Kerana kita orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan banyak perkara. Jadi kita duduk di media sosial ni adalah mencari apa yang kita panggil sebagai penyakit doxing ataupun apa ni dipanggil sebagai mental autentik. Itu menyerang perkara. Tuan-tuan tak akan nampak bahawa belum ada jalan selamat dengan turunnya harga minyak global sekarang sekiranya perang ni balik pada full scale war. Satu adalah indeks simpanan minyak di Amerika telah jatuh pada paras yang paling rendah 863 juta tong yang tak pernah berlaku dalam tempoh 40 tahun. Amerika sendiri mengalami kekurangan minyak berdasarkan kepada stok simpanan mereka. Berarti harga minyak boleh melambung pada bila-bila masa seperti mana saya bagi tahu pada tuan-tuan dalam pandangan George William mengatakan bahawa yang ada sekarang adalah respon pasaran meraihkan ceasefire. Tapi realiti pasaran pula, minyak memang akan mengalami gangguan bekalan pada hujung tahun hinggalah awal tahun depan. Menjadikan gangguan bekalan ini menjadikan semua negara pemegang stok akan menaikkan harga minyak. Berikutan satu adalah stok yang diperlukan oleh Amerika adalah tinggi dan stok keperluan dalaman Amerika tak dapat dipenuhi, maka Amerika akan menjadi negara yang akan membeli minyak.
Yang kedua, persaingannya akan menjadi tinggi kerana China juga adalah negara pembeli minyak, walaupun Amerika dan China kedua-dua negara yang memiliki minyak, tapi saiz industri mereka besar dan mereka bergantung pada minyak import yang datang daripada negara-negara pengeluar minyak tapi bukan industri, termasuk daripada Rantau Teluk, termasuk daripada Venezuela. Ini adalah negara-negara pengeluar minyak tetapi bukan negara industri, jadi mereka ada lebihan minyak. Manakala Amerika dan China mempunyai minyak tapi tidak mencukupi untuk kegunaan industri, manakala Eropah sepenuhnya tiada minyak dan bergantung pada minyak yang datang daripada pasaran negara-negara pengeluar minyak tapi bukan negara industri. Jadi saya update tuan-tuan keadaan yang sedia ada dengan 76.02. Saya tengok tadi, kemungkinan besok lah kita akan tengok harga lebih tepat bila indeks minyak diniagakan di pasaran Brent crude oil akan memberi kenyataan yang lebih tepat. Itu saya update pada tuan-tuan untuk sesi malam ni supaya tuan-tuan faham bahawa Selat Hormuz berada dalam garis tegang, berada dalam keadaan pada bila-bila masa perang skala besar akan bermula, menjadikan kapal yang ada kembali tidak boleh berlayar. Saya bagi tuan-tuan pada indeks untuk tuan-tuan faham. Sebelum perang, dia adalah antara 115 ke 140 kapal lalu setiap hari di Selat Hormuz. Ini adalah merujuk hanya kepada vessel, iaitu kapal yang membawa minyak. Manakala kapal-kapal lain kita tak kira. Ketika perang berlaku daripada 28 bulan Februari sampailah 16 hari bulan Jun, 107 hari itu, purata kapal keluar 10 kapal je sehari. Berarti dah ada gangguan di mana tuan-tuan kena ambil 107 hari, tolak dengan 10 hari, berarti ada kekurangan 115 kapal sehari kali dengan 107 hari. Dia terjejasnya minyak ni. Kemudian bila ceasefire ni ditandatangani, pengeluaran minyak kembali balik pada purata di mana kapal-kapal yang boleh melintas Selat Hormuz dalam tempoh 22 hari sebelum perjanjian ini tergendala oleh perang yang kembali bermula. Kapal minyak yang boleh keluar antara 45 ke 55 mencapailah 45% ke 50% daripada bekalan dunia. Dan setelah 4 hari kapal ni berperang, angka yang diberi kepada kita tidak tepat kerana kata penjejak kapal. Kebanyakan kapal mematikan sistem GPS mereka. Satu adalah kerana mereka tak mahu dikesan. Yang kedua, GPS ni dihentikan. Tapi kita boleh tengok pola daripada syarikat insurans. Berarti mereka boleh matikan GPS. Tapi mereka tak boleh berhenti daripada beli insurans. Jadi kapal-kapal ni mungkin boleh mendapat nasihat daripada Amerika Syarikat, matikan GPS. Kapal Amerika akan mengiring mereka keluar. Jadi detect dia daripada GPS tak dapat. Berarti tak adalah jumlah yang dapat dibuat oleh World Tracking Vessel. Pada kita berapa jumlah. Tapi tuan-tuan boleh tengok nota yang dikeluarkan oleh syarikat insurans kapal yang melarang kapal-kapal bergawak sekarang. Berarti syarikat-syarikat insurans kapal, di mana kapal-kapal ni beli insurans, mereka mengeluarkan nota tambahan. Amaran kepada syarikat-syarikat kapal yang bawa minyak, jangan lintas Selat Hormuz. Kalau tidak, uncoverage. Insurans mereka tidak akan dikawal. Ataupun tidak berada dalam insurans yang akan ditanggung oleh syarikat insurans. Insurans masih lagi pada parah $800 USD ke $1 juta USD per hari untuk melintas Selat Hormuz. Jadi pada data kita tahu bahawa tak banyaklah kapal yang mematikan GPS mereka untuk dielak, dikesan oleh penjejak kapal yang boleh memberikan kita maklumat berapa banyak kapal keluar masuk ke Selat Hormuz. Tetapi dari segi amaran daripada syarikat insurans, berarti kalaupun mereka tutup GPS, kalaulah kapal mereka ditembak, insurans tak akan bayar. Ini menjadikan keperlahanan di Selat Hormuz ni berlaku dengan begitu mendadak. Di mana angkanya mungkin 2-3 hari lagi barulah kita boleh dapat apabila penjejakan manual dibuat. Kerana bagi World Vessel Tracking, mereka jejak berdasarkan kepada GPS. Tapi kapal-kapal ni takut dia dijejak oleh pihak persikan Iran dalam konteks ni, mereka matikan GPS. Jadi sistem pergerakan mereka tak dapat dikesan. Tetapi dari segi amaran yang telah dikeluarkan oleh pemilik-pemilik insurans, bagi syarikat-syarikat kapal yang beli insurans, kita dapat gambaran bahawa mereka tutup GPS pun kalau mereka diserang, insurans mereka tak cover. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Saya tengok report sekejap je. Tapi tak dapat, tak masuk lagi report. Kata ini update. Kerana serangan selalunya berlaku pada waktu malam di Selat Hormuz. Berarti mereka sekarang ni masih lagi cuaca siang. Kita 9 suku, berarti mereka dalam pukul 4.15 petang. Berarti bukan waktu aktif berperang. Biasanya Iran melancarkan serangan juga pada waktu malam ataupun mana-mana waktu ketika kapal lalu.
Tapi dalam trend Amerika menyerang balas adalah pada waktu malam. Okey, itu je saya update tuan-tuan tentang Iran. Kalau ada apa-apa, tuan-tuan tanya, saya jawab lah. Update yang begitu pantas. Siapa yang masuk lewat, jangan tanya balik tentang Iran. Nanti admin akan kick. Siapa yang masuk lewat, lepas tu tuan-tuan tanya lagi tentang Iran, admin akan kick. Sebab saya dah beritahu kata, saya pun masuk awal ni hari 8.56. Dan saya mula start pukul 9 sharp. Jadi hampir dah 2,500 orang dapat dengar tadi. Jadi saya dah pesan selalu kata, kita sangat firm dalam soal waktu. Tuan-tuan nak, kena masuk pukul 9. Tuan-tuan lambat, tunggu esok 5 petang. Mana-mana yang telah saya brief, saya tak akan ulang. Dan mana-mana soalan untuk tuan-tuan faham je lanjutan daripada brief dan tuan-tuan kata ada bahagian tuan-tuan tak faham, saya akan jelaskan kalau berada dalam kefahaman saya. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Saya tak faham ni orang budaya lambat masuk kan. Tuan-tuan masuk tanya US serang, saya dah brief lancar. Kalau masuk live saya ni, tuan-tuan tak tanya soalan, saya dah brief ya. Kemudian barulah tuan-tuan boleh tanya. Kalau tuan-tuan nak tanya balik US serang kat mana, saya dah ulang 3 kali dah kawasan yang US serang. 3 kali. Awal intro, tengah tadi, lepas tu saya buat full brief pun, saya sebut lagi kawasan yang diserang. Ada apa tuan-tuan nak tanya daripada brief tadi? Kalau tuan-tuan nak tanya, saya panjangkan dan saya jelaskan supaya sebagai daripada tuan-tuan yang mungkin baru, tuan-tuan nak tahu kata apa keadaan yang ada. Mana soalan yang tak ada kaitan, kick je lah. Saya dah suruh admin kick mana soalan yang tak ada kaitan. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya daripada brief yang tadi? Kalau tuan-tuan rasa okey, kita akan move kepada free flow. Kalau tuan-tuan ada soalan yang munasabah, saya akan jawab. Terima kasih mana yang faham. Saya tak cover PRN Johor tuan-tuan. Takkanlah tuan-tuan selengah sampai begitu dah 48 jam PRN Johor habis. Tuan-tuan masuk tanya lagi. Cara tuan-tuan ni minat politik. Kalau tuan-tuan minat politik, PRN Johor ni, tuan-tuan cari berita. Dah habis dah cerita dia, dah bentuk kerajaan dah. Tuan-tuan masuk lagi tanya PRN Johor. Kadang-kadang saya nak kata bengap dekat mana. Saya tak tahu. Satu, saya tak cover local politik. Yang kedua, PRN Johor ni, baca dekat media pun dah faham habis dah. Tuan-tuan masuk lagi tanya PRN Johor. Kalau tuan-tuan minat kan malam-malam, berpuluh orang buat live tentang pilihan raya. Tuan-tuan tak payah datang lah dekat sini. Sebab saya memang tak cover local politik. Thank you. Sekejap. Pergi dekat Brent crude oil. Saya beritahu tuan-tuan. Mudah. Saya macam saya dah ada tanda lah. Saya tandanya je. Tengok. Nampak tak? Brent crude oil ni tuan-tuan akan pergi. Dia ada data naik turun. Okay, ini data naik turun untuk tuan tengok last financial day. Lepas tu tuan-tuan nak tengok current. Current ni tuan tak elak. Tuan-tuan tengok kat sini. Sekarang dah naik balik 76. Tengok Brent crude oil future price today tu. Tu tuan tengok kat situ. 76.30. Kalau nak tengok pula dia punya lonjakan minit by minit ni, kita tak tengok lah yang atas ni. Tengok yang bawah tu je. Tak tekan pun. Tuan-tuan akan dapat tengok. Jadi naik 76.30 sen daripada 75.20 sen. Berarti ada $1 kenaikan harga minyak baru berdasarkan serangan Amerika semalam. Berarti besok pemain-pemain dunia akan aktif. Kerana Isnin adalah hari perdagangan. Dia akan ada impak. Bukan saja Brent crude oil. Kerana Brent crude oil ni jalan 7 hari seminggu pasaran dia. Tetapi bursa ekonomi jalan hanya 5 hari. Iaitu Isnin hingga Jumaat. Jadi besok semua akan mula melihat kunci awal bila bursa dibuka. Jadi kalau orang tengok besok Nikkei jatuh, kemudian Hang Seng meningkat, orang tengok bursa Taiwan jatuh, orang tengok mana-mana bursa negara industri mula jatuh termasuk indeks di Wall Street, berarti ada respon daripada pemain industri bahawa mereka hilang keyakinan untuk melabur dalam sektor industri termasuk bursa Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan lihat bursa Kuala Lumpur tutup dengan begitu cantik pada minggu lepas dengan 2 hari yang terakhir Jumaat diperdagangkan dengan 23 mata. Menjadikan kita hampir melepasi 1,900 lebih 1,690 lebih mata. Kita perlu sikit lagi nak lepas paras ekologi. Tapi akan ada kemungkinan mudum apabila saham-saham yang berorientasikan chip, kerana Malaysia adalah negara yang banyak mengeluarkan chip, dan kemungkinan industri ini akan jatuh kerana Amerika akan terlibat dalam perang dan memerlukan lebih banyak dana perang dan juga daya beli yang akan merosot di seluruh dunia, termasuk ekspor kita ke Amerika yang akan menjadi begitu lemah dalam sektor pembuatan
Kerana kos pembayaran kargo ke atas kapal yang menggunakan minyak ni semua kosnya naik. Sebab tu tuan-tuan mula perasan sekarang kalau tuan-tuan beli barang, bukan makanan. Tuan-tuan perasan harga barang naik, cat naik, semua barang naik. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai pomen, tuan-tuan pergi ke kedai cat, semua barang naik kerana inilah tanda barang-barang yang sampai ketika harga minyak naik. Sekarang baru kita mula rasa bahawa ada berlaku kenaikan yang sangat ketara bagi barangan-barangan yang bukan hari-hari kita cerita makanan, tapi barangan-barangan yang kita anggap kita perlukan dan barangan-barangan yang kita import. Okey? Ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya? Kalau tak ada, kita pindah ke free flow je. Next ada dah, kalau next saya free flow. Tentang brief geopolitik ini saja hari ini. Seterusnya kita akan naikkan esok. Sebab hari ini saya hanya boleh bagi tahu bahawa perang sedang menuju ke big scale, satu. Yang kedua, rundingan yang diatur oleh Amerika dengan meminta Oman berjumpa dengan Iran untuk bagi kata dua. Nak pergi big scale war ataupun tidak. Jadi rundingan tu berlaku semalam di Muscat, Oman. Iran kata tak. Dia tidak akan membuka Selat Hormuz seperti mana Amerika nak. Iran tetap dengan pendirian dia, mana-mana kapal yang nak lalu Selat Hormuz kena dapat keizinan Iran. Tak dapat keizinan Iran, Iran tembak. Kehendak Amerika yang disampaikan kepada Oman semalam mesti dibenarkan dibuka tanpa sebarang ugutan daripada Iran. Jadi, deadlock, tak ada pencapaian. Berarti rundingan yang dianjurkan oleh Pakistan yang bawa pada ceasefire, Amerika kata ceasefire dah gone. Habis dah, tak pegang dah ceasefire ni. Cuma jawatan kuasa teknikal yang sedang berunding. Daripada 18 hari bulan Jun, terus berunding. Tapi jawatan teknikal ni tak besar. Kalau ceasefire dah gone, perang berlaku, serang menyerang berlaku, ancaman kembali pada peperang. Jadi jawatan kuasa teknikal yang berunding meneruskan program untuk mencapai satu bentuk MOU kepada bentuk perjanjian tak berfungsi lah. Berarti saya rasa patokan teknikal hanya perlu bila-bila masa untuk dibubarkan. Jadi dengan persediaan Amerika yang begitu ketara untuk memulakan kembali perang pada bentuk big scale, dan kemudian pernyataan di mana Iran Israel mengatakan dia akan menyertai Amerika kalau nak menyerang Iran. Iran pun hari ini Muhammad Khalif Khalibeh, jarang Muhammad Khalif bercakap. Muhammad Bakir Khalibeh, dia jarang bercakap. Dia bercakap kata nak perang, mari kami bersedia. Berarti semua berada dalam kembali titik tegang yang malam ni akan menjadi penentu. Malam ni berarti kita ni kena tunggu antara pukul 6 pagi esok hingga 12 tengah hari. Kerana waktu aktif serangan yang Amerika lancarkan adalah 4 jam terkemudian. Berarti mereka di Iran akan berada dalam pukul 11 malam hingga pukul 5 pagi. Dan Iran juga mengaktifkan serangan dia juga pada waktu malam ke kem-kem yang mempunyai kepentingan tentera Amerika di Asia Barat, terutama serangan ke atas Bahrain dan Kuwait, dua sasaran yang selalu kena, dan sekarang dah direbakkan ke Qatar, direbakkan ke Oman dan Jordan. Belum saja ke Arab Saudi. Jadi sekiranya Iran mula melancarkan serangan balas malam ni bagi membalas serangan subuh tadi oleh Amerika ke atas kem-kem, ke atas ada kawasan-kawasan yang Amerika lancar, iaitu di Chabahar, di Deir, di Jas dan juga di Asaliyah. Tambah lagi daripada 8 bandar, sekarang dah 13 bandar, 13 lokasi yang menjadi serangan strategik Amerika. Berarti Iran akan balas. Kalau malam ni Iran buat balas dan Amerika balas, berarti besok dah perang ni balik pada skala besar. Dan sekiranya Iran mengatakan, Iran dah kata, bukan mengatakan Iran dah kata, mana-mana kapal yang melintas Selat Hormuz tanpa kebenaran mereka akan diserang. Jadi saya jawab ni mudah, keadaan di Selat Hormuz kan berada kembali dalam titik pada bila-bila masa akan kembali kepada full scale war ataupun perang skala penuh. Apa kesan perang skala penuh? Selat Hormuz tak selamat dilalui oleh kapal. Apabila Selat Hormuz tak selamat dilalui kapal, apa kesan pada kita? Harga minyak akan melambung tinggi. Bila harga minyak melambung tinggi, apa kesan untuk kita? Kerajaan terpaksa menambah subsidi. Kalau kerajaan menambah subsidi, apa kesan untuk kita? Bajet-bajet yang ada dalam 28 ke 32 kementerian kerajaan ini akan ditarik dan dipindahkan kepada subsidi minyak. Bila bajet-bajet kementerian ini ditarik dan dipindah subsidi minyak, apa terjadi pada kita? Syarikat-syarikat Bumi Putra. Beribu-ribu syarikat Bumi Putra yang berdaftar sebagai pembekal tender kepada kerajaan. Daripada FMB pada tender penyelenggaraan, tender event dan tender-tender latihan. Syarikat ini tak akan mendapat projek kerana kerajaan telah memindahkan wang yang diberikan projek Bumi Putra kepada apa yang dipanggil untuk menampung subsidi minyak. Jadi ini akan menyebabkan ribuan syarikat-syarikat yang bergantung pada tender kerajaan akan bungkus. Dan beribu-ribu, berpuluh ribu orang yang bekerja dengan syarikat-syarikat yang selama ini hidup dengan mendapat tender kerajaan akan kehilangan pekerjaan. Itu impak yang pertama. Impak yang kedua,
adalah mereka yang bekerja dalam sektor industri. Oleh kerana permintaan industri ini menjadi lemah. 28% daripada ekspor chip kita adalah ke Amerika. Jika permintaan ini menjadi lemah, permintaan semua barangan ekspor kita menjadi lemah kerana satu adalah kos permintaan ke penggunaan rendah. Yang kedua, kos penghantaran adalah mahal. Jadi kilang-kilang perabot yang ada dalam apa yang dipanggil sebagai rantaian perabot di Johor akan ditutup kerana ekspor utama syarikat-syarikat perabot daripada Muar Batu Pahat ni adalah ke Amerika. Syarikat-syarikat ni pun dah hampir gulung tikar sekarang. Berarti ketutup lagi. Import yang ketiga adalah semua barangan yang menggunakan pengangkutan kargo laut akan meningkat dengan tinggi. Berarti kita akan mengalami kos bayaran yang lebih tinggi kepada barangan-barangan yang datang melalui kargo kapal. Yang keempat adalah baja yang dikeluarkan. Bukan saja minyak saja akan naik harga yang kita guna sebagai pengguna hari-hari. Sebab kita guna minyak hari-hari. Kita terasa minyak ni, tapi kita tak tahu makanan yang kita nak makan pada terakhir letak di atas meja. Makanan ni memerlukan baja. Dan 25% baja yang datang daripada pasaran dunia adalah datang daripada Qatar dan Arab Saudi. Menjadikan bekalan untuk baja dunia juga akan meningkat dengan tinggi. Bila baja dunia meningkat dengan tinggi, satu, kalau ada baja. Kalau tak cukup baja, satu masalah yang lain. Kalau ada baja ini akan mahal dan menjadikan semua hasil tuaian, sayur-sayuran dan juga tuaian makanan ruji akan menjadi mahal. Jadi itulah impak yang akan datang kepada kita daripada krisis yang berlaku dekat garis 33 km Selat Hormuz je. Walaupun Selat Hormuz ni hanya 33 km, besar ni je. Tapi tuan-tuan akan dapat impak yang paling besar ni. Titik Selat Hormuz ni adalah daripada sini ke sini. Kecil je. Ini titik Selat Hormuz. Okey, semua negara pengeluar minyak duduk dekat sini. Iran pun, mereka nak keluarkan minyak pergi ke pasaran dunia, kena lalu teluk Selat Hormuz ni. Dan kemudian masuklah ke dalam perairan antarabangsa, baliklah sama ada ke benua Eropah, ke benua Asia dan segala macam. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, baja. Indonesia menggunakan 50% baja yang diimport daripada Selat Hormuz. Thailand 70%, Vietnam 70%, Filipina menggunakannya 30%. Saya tak nampak peratusan baja itu tersebut di Malaysia. Tetapi semua negara-negara ni adalah negara pembekal kitaran barang makanan kepada kita kerana kita bukan negara mandiri dalam pengeluaran makanan. Jadi ini yang menjadikan perkara yang kita kata perang ni sampai mana dia akan sampai. Satu, dia akan sampai bukan saja dalam pam minyak, dia akan sampai ke atas makanan yang ada di dalam makanan kita. Itu yang saya jelaskan. Azlan Shah, awak tak payah komen borak je. Kalau awak bodoh dan awak tak tahu apa satu, dan nama Shah awak pun menggambarkan awak ni adalah Shah yang sangat bodoh. Walaupun nama Shah tu kononnya orang pandai, awak belabas je. Saya tak ada masa nak dengar tentang borak apa semua. Kalau awak dilahirkan bangang, matilah dengan bangang awak. Jangan duduk dalam satu majlis yang awak akan mengalami tekanan mental. Kerana dilahirkan bodoh, kena dengar benda cerdik. Ada tempat untuk orang bodoh disediakan oleh TikTok, kami raikan. Terima kasih Azlan Shah. Bukan basuh, kena bagi tahu kat dia. Supaya dia dapat tahu tingkatan IQ dia juga dibaca oleh AI saya. Bahawa dia dilahirkan sebagai seorang bodoh, tak ada masalah. Dia perlu raikan diri dia dengan kebodohan dia. Dan TikTok yang baiknya, TikTok ni dia menyediakan ruang untuk orang yang bodoh. Ada soalan lain tuan-tuan nak tanya?